Okey, aku dah tonton dua filem yang berkisahkan pasal penyiasatan pembunuhan. Salah satu filem ni bagi aku, dia stand out lebih lagi daripada franchise yang pernah keluar sebelum ni. Yang pertama, filem daripada India. Filem ni dia mirip-mirip macam kalau korang ingat cerita Knives Out. Dan pernah keluar sebelum ni, tajuk dia Raat Akili High. Dan baru-baru ni keluar Raat Akili High yang kedua. Tajuk dia Raat Akili High, The Bansal Murders. Cerita ni dia berkisahkan tentang seorang inspektor iaitu Inspektor Yadav. Pada awalnya, dia cuma perlu menyiasat pasal kes ugutan. Ugutan kepada keluarga Bansal, keluarga orang kaya. Dan ugutan ni agak pelik juga sebab burung gagak dekat rumah Bansal ni mati tiba-tiba. Mati dalam satu kumpulan yang besar. Dan ada kepala babi yang diletakkan di atas keratan surat khabar yang berkaitan pasal bisnes keluarga Bansal ni. Mula-mula macam tu je. Tapi 24 jam selepas tu, hampir seluruh keluarga Bansal ni mati dibunuh. Dan bila tengok pada awalnya, kes ni macam straight to the point je. Dah tahu siapa pembunuh, apa motif dia. Tapi lepas tu kau tengok sendiri cerita Raat Akili High, The Bansal Murders. Cerita ni menarik. Aku suka konsep dia, plot dia, dan karisma Nawazuddin Siddiq dalam filem ni sebagai Inspektor Yadav pun masih lagi sama berkarisma macam filem pertama. Tapi bagi aku suka yang pertama lagi. Daripada sudut keseluruhan filem, jalan cerita, aku suka yang pertama. Lakonan daripada setiap watak sampingan pun main peranan juga. Kalau compare tu yang the second one ni, pelakon-pelakon sampingan dia macam keras man. Pelik lah. Lepas tu adalah scene-scene yang agak awkward masa scene kejar mengejar tu macam So, filem yang kedua, filem daripada franchise A Knives Out. Ni filem yang ketiga. Tajuk dia Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery. So, filem ni dia masih berkisahkan tentang seorang penyiasat yang bernama Denot Blanc yang perlu menyiasat pasal satu kes pembunuhan misteri seorang padri dekat satu gereja. Dan walaupun ada sekumpulan pengikut yang sangat-sangat kuat mengikuti padri ni, tapi ada ramai yang tak senang dengan apa yang padri ni buat dekat gereja tersebut. Dia ni agak ekstrim. So, seorang padri muda dihantar ke situ untuk kawal dan tengok gerak-gerik padri yang dah tua ni lah, yang ada masalah ni. Tapi satu hari padri tu mati. Bukan mati sakit, tapi didapati mati ditikam daripada belakang. So penyiasat Denot Blanc cuba nak siasat kes yang agak pelik ni. Ni pun sama juga, kalau tengok daripada awal mungkin korang dah dapat tahu mungkin motif dia tu agak kuat menjurus kepada padri muda ni. Tapi tak siapa tahu apa yang jadi seterusnya. Kau boleh tengok sendiri filem yang bertajuk Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery. Filem ni aku tak tahu aku nak cakap macam mana. Aku suka yang first. Dan aku rasa filem yang ni, dia saing-saing dengan yang pertama. Aku tak tahu nak cakap yang pertama tu lagi better ke ataupun yang ni lagi better. Aku suka dia punya plot. Aku suka macam mana dia develop part awal scene ni. Nak tunjukkan pasal kebodohan padri yang tua ni dan kebodohan orang-orang yang mengikuti padri ni. So benda tu berjaya ikat aku untuk tahu lebih pasal perkara yang berlaku yang mengakibatkan padri tua ni tiba-tiba